Bukit Gombak Bazar Ramadan Bukit Gombak MRT. Ambil kau. Okay. Right at the MRT station. Betul-betul kat tepi MRT station. Tu dia Bazar Ramadan Gombak. Okay. Kat sini saya nak syorkan anda kat sini ada macam-macam. Kita ada dorang ada live station untuk masak nasi goreng berapi. Okey, yang udang, daging salai, nasi goreng daging salai. Kat sini juga ada kunafa Okey, dekat sini booth dia. Awak tengok kat bawah ni ada nikmat Singapura, nikmat nasi goreng daging salai. Nasi goreng daging salai, buatkan saya satu. Dia gorengkan on the spot Ada satu bungkus ni berapa dek? Satu bungkus berapa? $12 Pasal apa dia daging salai, okey. Daging salai ni diorang dah smoke. So it's a smoked beef fried rice. Okay. In English is called smoked beef lah. Okay. Satu-satunya nasi goreng yang lain daripada yang lain bersama nasi goreng udang ataupun udang rimau, which is tiger prawn, fried rice tiger prawn ni. Ni pedas tak dik? Adik, pedas tak? Pedas sikit okey. Boleh tahan lah Tu kacang, ada taruh daging dan paste sambalnya yang mereka telah sediakan. Semua ni halal, Muslim owned, Nikmat SG. Dekat sini aja juga ada kuih-kuih daun pisang, bubur, tahu bergedil yang mana itu hari pergi ke Jucak kompleks tu, tak payahlah pergi jauh-jauh, awak boleh datang ke sini. Okey. Kat sini penuh dengan kuih-kuih dia juga. Baru sampai tadi pukul 4 lebih pagi diorang bikin. Okey, siapa yang nak roti boyan tu datang dengan sambal, sambal dia sambal. Sambalnya ada sambal. Okey, jangan lupa minta sambalnya, okey. Kalau takut-takut budak-budak ni tengah puasa, diorang lupa kuih taco, kuih bakar Melaka. Kat sini kuih jongkong dia memang marvelous dan power Nagasari mana satu Nagasari. Okay, Nagasari sebab apa bentuk dia Nagasari ni panjang, okey. Lepas pisang dia pendek sikit dan lebar. Dan ni lepas ubi abuk-abuk, pulut panggang udang, pulut panggang ikan. Okey. Dia dah siapkan ni dah nak siap. Satu kotak $12 $12 tengok Nasi goreng daging salai. Daging banyak. Porsi banyak. Oh, isi banyak Alhamdulillah, tabarakallah, lafikum. Terima kasih. Okey, jangan lupa roti boyan ni hot panas. Okey, kita berada di Bukit Gombak. Awak akan nampak Nikmat dessert, okey. Jangan lupa kunafa yang hot berada di sini juga, okey. Tak lupalah seimbas aku imbaskan dekat sini banyak-banyak barang-barang makan yang ada semuanya halal. All are Muslim owned, so rest assured have the confidence in halal food here in Bukit Gombak. Datanglah. Air apa nama air ni dia? Asam boy. Air asam boy air kegemaranku. Satu $4. Belum siap lah dia. Pukul berapa ni nak siap? Alamak.